Selamat datang ke Sekolah Game. Jadi ini adalah siri MetaHuman atas permintaan ramai. Okey. Jadi untuk belajar membuat MetaHuman, kita akan menggunakan Unreal Engine 5.6. Okey. So saya dah 5.6 kat sini. Sebelum kita launching 5.6, okey, kita kena pastikan kita dah ada komponen MetaHuman dalam kita punya installation. Cara dia kita klik pada 3 segi ni, klik, pergi ke option, kita pastikan MetaHuman Creator Core data ni ada kat sini. So kita check dia, okey. Basically dia uncheck ni, kita check, kita tengok size dia ada 5.52 GB. Jadi file dia agak besar, jadi akan ambil sedikit masa. Right? So saya apply, saya dah install. Jadi apa kita buat, kita klik launch macam biasa. Kita launch untuk projek MetaHuman kita. Jadi untuk 5.6 kita dah tak menggunakan MetaHuman web. Kita terus buat di dalam Unreal Engine saja. Okey, jadi kita akan sampai ke dalam template browser ni. Saya just pilih third person. Okey, kita ambil default saja dekat sini. Saya namakan dia Intro MetaHuman. Intro MetaHuman. Asas lah saya nak. Asas MetaHuman. Okey, so saya create. Yang ni semua saya bagi default saja. Saya tak ada perlukan variant apa-apa. Saya just pakai third person. Okay, basically kita boleh pakai mana-mana template. Saya just nak gunakan third person. Okay, kita create. Jadi kita tunggu Unreal Engine kita di restart. Okay, bila dia dah restart, kita tunggu sekejap lagi. Okay, jadi kita akan dapat scene macam ni. Saya buat satu level baru. Okay, cara kita buat level macam biasa. Right click di dalam bahagian bawah. Atau kita pergi ke file, new level. Saya just ambil basic level ni. Create. Saya save current level. Saya namakan dia. Saya letak satu folder untuk saya sendiri. MetaHuman. Double save. Okay, kat sini kita namakan dia level. Okay, kita namakan dia main level. Contoh. Save. Jadi kita dah save di dalam MetaHuman. Ini folder kita lah. Okey, jadi sebelum kita buat MetaHuman, kita kena onkan kita punya plugin MetaHuman yang kita dah install tadi. Kita pergi ke edit, plugin. Kita search MetaHuman. Okey, jadi apa kita nak, kita akan mod. Klik je semua ni. Kecuali ini kecuali Maya ni saya tak perlukan Maya. Okey, jadi kalau anda nak buat untuk Maya, boleh klik Maya ni. Okey, saya tak nak buat untuk Maya, jadi saya tak klik. So kita klik restart. So dia akan restart semula kita punya editor. Kita tunggu sekejap. Okey, bila dah selesai saya boleh tutup plugin ni. Okey. Okey. Bila kita tengok, bila kita restart, dia balik ke level kita yang asal. Apa kita perlu buat? Kita pergi ke edit. Kita pergi ke project setting. Kita pergi ke maps. Ini maps dan mode. Dekat sini kita perlu tukar kepada kita punya main level. Nama kita tadi main level ke? Main level kan? Main level kita tukar kepada main level. Dan ini pun kita tukar kepada main level. So every time dia start, dia akan pergi ke main level lah. Dia tak pergi dah ke apa tu? Yang third person punya level ni. So kita pergi semula ke MetaHuman level. Dapat klik main level kita. Ini dia main level kita. Right, so save all. Dekat sini saya nak create saya punya MetaHuman. Okay, so ini level. Saya buat satu folder. Nama dia MetaHuman asset. Okay, just kita nak
pisahkan saja. So right click, kita akan ada MetaHuman dekat sini, MetaHuman. Kita ambil MetaHuman character. Okay. So kita namakanlah nama karakter kita ni Kuntum. Okay, nama dia Kuntum. Okay, so kita double click kita punya MetaHuman. Dia akan keluar warning macam ni, kita enable missing. Alright, so kita akan sampai ke dalam kita punya MetaHuman. Okay, enable missing sekali lagi. Okay, so ini MetaHuman kita. Dia perlukan restart. Kita restart now. Save selected. Jadi kita tengok kita punya level terus akan load yang ini kan. Right. No. Buka meta Kuntum ni. Buka si Kuntum. Jadi bergantung kepada PC anda, saya tunjuk sekejap. Dekat kita punya ni performance ni. Okay, saya reduce kepada medium. Okay. Atau low sebab saya tak perlukan detail maksud saya nak buat MetaHuman. Kat sini pun kita ada setting yang sama, epic, medium. Saya pakai medium. Okay. Alright, so sebelah kiri kita ada preset. Ini preset yang kita boleh guna untuk kita punya karakter. Okay, saya tak nak guna preset. Kita ada body, ini body setting kita. Jadi kita boleh pilih body setting untuk lelaki ke, untuk perempuan, ada nama kat sini. Saya nak pilih Lani. Okay, saya pilih Lani, double click. So ini Lani. Lani ni agak berumur sikit. Jelina lah, Jelina. Okay, Jelina. Saya pakai Jelina. Saya pakai body Jelina. Kita pun boleh tengok yang lain. Confirm nanti kita akan tengok di video-video yang akan datang. Kita just pakai basic. Kita pun boleh pakai blend kat sini. Okay. So basically blend yang kita buat, kita boleh blend antara 3 jenis badan untuk dapat badan yang kita nak. Okay. Kalau kita perasan, kita pun ada titik-titik ni dekat karakter kita. Okay. Satu lagi cara kita nak navigate. Kita navigate kita punya karakter. Gunakan command yang sama. Left click. Zoom. Boleh zoom. Okay, kita boleh pan menggunakan alternate all alternate, dan kita boleh zoom kalau kita nak tengok karakter. Okay, jadi karakter kita ni dia ada titik-titik ni. Okay, basically titik-titik ni kita boleh okay, untuk kita adjust nanti. Kalau kita tengok kita ada titik ni, kita boleh adjust. Alright, so kita ada group preview dekat sini lah. Right, so saya akan okay, tukar balik saya punya view supaya nampak macam ni. Okay, so kita pergi ke bahagian body tadi. Body kita boleh okay, body kita boleh klik model. Okay, kat sini kita ada parameter untuk kita adjust kita punya karakter kita tu. Kita tengok kita tengok sebelah kanan, kita tengok tinggi. Kita boleh adjust ikut kesesuaian karakter yang kita nak. Okay, tinggi dia berapa, lower torso dia, ni bahagian perut. Okay, hip, itu dia. Bergantung kepada macam mana anda nak. Okay, dia punya leher dia, arm, tangan dia. Okay, panjang, tinggi, kita boleh adjust kat situ. Okay, leg, kaki. Okay, bergantung. Okay. Alright, so saya akan pergi bahagian head. Right, so head pun sama, kita boleh pilih kita punya template dekat sini kalau kita nak. Right, tapi saya tak nak tukar, saya pakai default saja kat sini. Kita boleh sculpt, kita boleh adjust gigi dengan eyelashes. Okay, basically saya pakai default saja kat sini.
Okay, variation, kita boleh buat variation gigi, jaw opening, jaw opening dia. Jaw opening, variation. Gigi tu ada variation sikit aku perasan. Right, so saya ni post link, apa sih, macam-macam kita boleh adjust kat sini. Right, kita pun ada eyelashes untuk bulu mata. Eyelashes ni bulu mata. So saya pakai saja yang default ada kat sini. Kalau kita nak yang lebih tebal, kita boleh tukar. Kemudian kita pergi ke bahagian material. Okay, ini kulit dia. Okay, jadi kita boleh tukar warna kulit. Okay, ini sawo matang. Okay, mungkin kita nak dia putih sikit. Bergantung kita. Kita, karakter kita macam mana. Mungkin kita suka jenis okay, macam ni pun. Okay, Melayu Melayu dia sawo matang sikit. Okay. Kita pun boleh buat freckles. Kita boleh buat freckles. Satu lagi roughness kat sini untuk kita setkan kulit kita ni dia punya licin berminyak tu dengan tak berminyak kulit tu kita boleh adjust kat sini. Okay. Freckles kita boleh nak bintik-bintik dekat muka tu. Freckles. Okay. Kalau kita perasan kita nak detail dia, kita boleh, kita pilih dulu freckles macam mana kita nak, kemudian kita boleh adjust dia punya density. Okay, density macam ni kita nak. Saturation, adjust sikit, kita boleh nampak lah detail dia tu. Okay, kemudian kita tengok mata, eye. Okay, kita boleh adjust jenis iris kita macam mana, warna mata kita nak pakai macam mana. Okay, saya nak pakai biru lah kot. Iris, both kita boleh adjust kanan lain, kiri lain, depend kita. Kemudian kita pun ada teeth dan eyelashes. Okay, kita boleh adjust teeth. Mungkin kita nak kuningkan sikit gigi dia ke, putih ke. Okay, kita boleh adjust kat sini. Right, kita boleh adjust plug amount. Kita boleh jaw open. Itu dia. Alright. Plug kita tak nak putih semua sebab kita tak nak ada plug ni pun saya delete saja biar kosong. Eyelashes kita pun ada eyelashes kat sini. Okay, eyelashes, dye semua okey lah, biarkan dia default. Eyelashes kita pun ada makeup dekat sini. Kalau kita nak makeup sedikit kita punya karakter ni, mungkin kita nak pipi dia merah sikit, kita boleh merahkan sikit pipi kat sini, atau kita nak jenis bulat. Okay, depend kita. Kalau kita tak nak, kita just nak natural macam ni, kita just pakai saja yang ini. Okay, ini kita nak ada eyeshadow, kita boleh tambah sikit eyeshadow kalau kita nak kan. Depend kita lah, kita nak. Kalau tak nak, kita just klik ya, kosong ini. Okay, kemudian kita tengok hair and clothing. Kita tengok hair, kita boleh pilih rambut mana kita nak. Saya pilih rambut long straight. Klik. Okay. Jadi kadang-kadang rambut ni dia ambil masa sikit untuk kita. Itu dia. Rambut dia detail. Kita tengok detail rambut, melanin, dye color, groom, long curve eye. Ini dia punya override untuk rambut kita. Jadi kita boleh adjust melanin dia. Okay. Jadi kalau melanin tinggi dia akan hitam sikit. Okay, ini long curls. Okay, kita tambahkan melanin hitam baru nampak macam Melayu sikit. Alright, so kita akan create full rig dekat sini. Yes, kita biar je dia create full rig dekat kita. Apa? Okay, kita dah create rig. Kita download lo texture. Okay, untuk karakter kita, kita boleh bergantung komputer anda. Kalau kita ada power boleh pakai resolution tinggi. Saya pakai 2K saja. Jadi dia akan turun untuk karakter kita ni.
Jadi kita tunggu dulu. Okey, so kita pergi ke bahagian bawah sekali. Kalau kita perasan dekat bahagian, hair and closing tadi ni, tunggu dia tak habis lagi. Okey, dekat bahagian selection, kita pun boleh pilih lagi, alis mata. Okey, kita tak ada alis mata alis mata kita tak ada tu. Jadi saya tambah sikit alis mata. Tu ada sikit alis mata. Depend karakter mana kita nak. Alis mata macam mana, medium thin lah, medium thin. Okey. Kemudian kita boleh ada misai kalau kita ada misai. Kemudian ada janggut. Okey. Jadi outfit kat bawah ni kita tak pakai outfit, basically kita tak pakai outfit kita kat sini lah. Okey, kalau kita nak pakai yang warna putih ni, kita boleh double click. Daripada dia pakai singlet ni, mungkin kita nak pakai t-shirt warna putih. Okey, jadi kita ada t-shirt warna putih kat sini. Dia nampak lebih sopan sikit lah daripada dia pakai singlet tu. Okey, so sekali kita pergi ke bawah assembly. Apa kita nak buat, kita dah ada nama dia Kuntum. Assembly kita saya pakai UE Cine Machine ni, maksud Cine ni untuk Cine Machine maksud dia lebih detail. Jadi kalau mungkin kita buat untuk game, kita boleh pakai untuk UE Optimize. Okay, quality pun kita boleh adjust karakter kita tu. Saya pakai medium, ini untuk game Kalau untuk Cine Machine, kita akan pakai yang atas ni sebab kita nak dia detail. Atau kita pakai untuk UEFN atau DCC Export ni, maksud kita nak pakai ke 3D software lain. Contoh dia macam Maya kan. Okey, so saya akan pakai optimize medium. So nama dia Kuntum, klik assemble. Yes. Jadi kalau kita perasan karakter MetaHuman ni, dia memang perlukan space yang agak besar. Okey, jadi kita tunggu dia proses dulu untuk assembly kita ni karakter. Okey, bila dah selesai, kita boleh tutup kita punya Kuntum. Jangan lupa save dulu, klik button save ni. Okey, kita tutup. Okey, bila kita dah tutup, kita boleh pergi ke, kita tengok, kita perasan dia buat satu lagi folder dekat kita. Ini dia. Okey, MetaHuman. Kita ada folder Kuntum dekat sini. Buka, ini dia Kuntum kita. Dia dah menjadi blueprint class. Kita boleh tarik dia masuk ke dalam kita punya scene. Tekan F untuk kita fokus. Jadi saya boleh, okey, tengok kita punya karakter. Sebab kita pakai medium tadi perasan saya pakai medium untuk game. Jadi kita punya nampak bersegi sebab saya tak pakai high detail. Jadi kita nampak bersegi. Let's say kalau kita buat semula, kalau nak buat semula, kita pergi semula dekat MetaHuman kita ni, file asal dia dekat sini. Human asset ni, di Kuntum ni, kita dah klik. Okay, dia akan ambil masa sedikit. So ini dia Kuntum kita. Saya boleh balik ke assembly. Saya akan tukar ke sign, UI sign. Kita assemble semula dia. Yes. Okay, saya tutup semula Kuntum ni. Save. Okay, kita tengok dia lebih detail sekarang. Kita nampak dia lebih detail sedikit. Di mana dia tadi? F. Okay. Right. So ini dia cara kita nak membuat kita punya MetaHuman. Okay. Okay, jadi ini saja video untuk asas kita nak membuat MetaHuman. Okay, terima kasih.